semua masjid surau sekarang sedang rancak lah dengan promosi korban. Jadi tuan-tuan, kebanyakan di kalangan kita menganggap korban ni adalah untuk orang AJK masjid, orang yang selalu main masjid, orang-orang yang ada janggut, yang serban, macam tu ya. Aku tak ada korban, aku saja pi gitu ya, duduk situ. Balas ada kambing ni daging boleh balas. Balik saja dan makan-makan, macam tu tolong-tolong gitu je. Fikiran macam tu, fikiran yang tak apa betul fikir macam tu. Kerana korban ni bukan untuk orang masjid dan surau. Korban ni untuk semua orang Islam yang dia ada kemampuan untuk buat korban, dia tolong buat. Kalau kita bincang, kita ada kemampuan untuk benda-benda yang lain yang banyak, tapi untuk korban kita, sebab saya tengok kita tak ambil berat. Saya selalu bagi contoh rotek kereta. Rotek kereta kita, dia mencecah macam tu lah. Harga dia boleh pergi 7, 8, 900, 1000, 1200, 1300. Tengok kereta, average macam tu lah level-level kita ni. 1,500 ke 800, dalam range macam tu lah road tax dan insurans. Kita tiap-tiap tahun nak akan renew road tax dengan insurans. Bila kita renew road tax dan insurans, kita tahu bulan 7 mati, bulan 8 mati, bulan 12 mati, kita tahu. Dan bila sampai tarikh tu, kita boleh renew dengan cantik, dengan elok je. Sebab apa? Kita boleh dapat duit 1,200 itu dengan masa on the spot. Sebab kita dah buat persiapan daripada Januari dah. Kumpul sikit-sikit, mengikut dengan kawan, ada benda lah kita buat, sehingga menyebabkan main bulan 12 kita rasa tak berat untuk berkeluar 1,200 on the spot nak bayar. Sebab kita rasa senang dan mudah. Kerana apa? Kerana yang pentingnya adalah kita buat persiapan dan kita ambil berat. Korban ni kita tak ambil berat, kita rasa macam ambil ya, ada orang buat, tak buat sudah 780, 900. Sebab Allah nak bagi kita, bagi benda yang kita sayang sekali ya. Kita sayang sekali apa dia? Duit ya. Sayang tak duit? Tak sayang tak? Saya kira akhirat ni. Main beg duit ke saya. Sayang bukan duk cium duit ya. Makna sayang ni ialah kita ambil berat. Kita tahulah susah payah kita cari duit tu. Sikit ambil bagi untuk Allah Ta'ala. Untuk Allah tu bukanlah maksudnya apa? Pi balik untuk hang juga. Ambil, bagi, potong, makan, bagi kat kawan-kawan, buat kenduri bagi orang sono, bagi orang share dengan rezeki yang Allah bagi kat kita selama ni, share dengan orang. Kalau tak ada duit sampai 700-800, tiba-tiba ustaz bagi tahu kami macam ni, kami rasa macam payah dan lambat ni. Saya bagi tahu kat tuan-tuan, peringkat yang kedua yang kita boleh tolong untuk dalam korban ni adalah tolong sponsor mineral ke, sponsor sarapan pagi ke. Mai kat pengerusi kita, insya-Allah saya bawa mai 20 nasi lemak. Saya cari ada kawan saya buat kuih sedap, baru ni kami buat kat pejabat. Sedap dia buat karipak, saya bawa mai lah karipak dalam 2 kotak. Dia ni bawa mai sikit, dia ni bawa mai bihun, dia ni bawa mai ayam. Apa-apalah, bagi duit kita ada juga. Jangan pergi, jangan kira dengan duit dalam bulan musim-musim korban ni, jangan kira. Kalau tak ada sangat, tuan-tuan belilah apa-apa secara runcit boleh. Beli kodil ke, beli sangkuit ke, beli gula ke, beli, tanya kat AJK hampa nak buat pagi, nak buat tu apa, teh ke, susu ke, kopi ke, ada tak benda apa aku nak sponsor kat hampa? Boleh. Paling tak ada tuan-tuan, jumpa pengerusi, bagi duit, yang ni duit yang ni yang saya ada, gunalah untuk korban. Jangan duit kita sekupang pun tak ada dalam orang buat korban. Yang tu kira rugi ya, rugi. Biar ada duit kita, carilah mana-mana, bawa bantai ke apa ke, ada apa sikit, bincang-bincang dengan isteri semua, yang ni untuk Allah Ta'ala kita bagi. Tapi tahun depan kita fikir, kita cari tempat untuk buat korban. Alamak ustaz lambat apa, semua tempat dah penuh dah. Masjid kita penuh, Bayan Baru penuh, Sungai Tiram penuh, Sungai Ara penuh, Sungai Nibung penuh. Alamak, habis saya macam mana ni? Saat-saat saya tengok, ada boleh tak saya buat korban luar negara? Tapi luar negara dia murah lah sikit. Tak apalah, janji saya buat korban. Macam tu tak apa.
Jangan macam ni. Kita kata masjid Ubudiah berapa? Ubudiah ambil 900. Mengarut India, aku buat kat India RM120 je, murah. Yang tu apa sempoi korban. Dia main buah kedekut begitu. Saya beritahu tuan-tuan, lagi banyak kita belanja untuk Allah, lagi banyak kita dapat pahala. Melainkan dah tak ada tempat, kita tak ada choice, kita pergi luar. Okey. Lagi bagus, sini pun buat, sana pun buat. Paling bagus. Tak ada bajet, utama tempatan. Habis tempatan dah semua penuh dah, okey, ada bajet lebih sikit, hantar pergi keluar. Kesimpulannya, saya habaq kat tuan-tuan, untuk kali ini jangan kita tak terlibat langsung dengan korban.